Bila kita hidup, buku amalan kita sedang dibuka. Hari kematian, buku amalan itu akan digulung. Lebar buku amalan itu sejauh mata memandang. Punya luas. Dicatatkan secara terperinci dan akan dipertuntunkan perbuatan itu sesaat demi sesaat. Allah Ta'ala pun sebut, Iqra kitabak, baca, teliti amalan kamu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu menjadi saksi dengan apa yang kamu buat. Ada benda kamu buat, isteri kamu tak tahu, Allah dan diri kamu saja yang tahu. Ada benda yang kamu buat, suami kamu pun tak tahu, Allah dan kamu saja yang tahu. Sebab tu bila bentang tu, Allah Ta'ala kata, aku bentangkan ni, tengok, cek, teliti, cukup kamu menjadi saksi, tak perlu panggil orang. Dia pun tengok satu persatu. Allah Ta'ala tanya, ada nak komen? Betul tuan? Allah Ta'ala tanya, ada benda nak ragu-ragukan? Ada malaikat aku melakukan kesalahan ketika mencatat amalan kamu? Hari ini zaman putar belit. Hari ini zaman pusing-pusing. Hari ini zaman orang yang buat dia nafikan. Nanti bila Allah Ta'ala tayang video tu, tak nak nafi apa? Rakaman 64 tahun perjalanan hidup dia tayang. Tengok mati, tak ada benda apa dah nak nafi.